Ini orang dia sudah tahan untuk kecak. Saya tak boleh lalu, tak boleh lepas. Kenapa you berhenti? Dia punya hal. Kenapa you berhenti? Dah lama. Bukan saya berhenti satu. Kenapa kecak saya berhenti? Tadi Tular satu video memaparkan satu situasi tegang yang dipercayai berpunca daripada salah faham di jalan raya. Pada awal rakaman, suasana nampak panas apabila kedua-dua pihak dilihat saling meninggikan suara dan cuba mempertahankan diri masing-masing. Emosi jelas menguasai keadaan sehingga keadaan menjadi semakin tegang. Namun apa yang menarik, situasi tersebut akhirnya berjaya ditenangkan tanpa pergaduhan yang lebih buruk berlaku. Di penghujung video, semuanya berubah hanya dengan satu perkataan, maaf. Perkataan yang ringkas tetapi cukup besar untuk meredakan kemarahan dan menamatkan konflik. Ini orang dia sudah tahan untuk kecak. Saya tak boleh lalu, tak boleh lepas. kenapa you berhenti? Dia punya hal. Kenapa you berhenti? Dah lama. Bukan saya berhenti satu. Kenapa kecak saya berhenti? Tadi you berhenti kenapa? Tolong. Okey, minta maaf, Pak. Okey, minta maaf. Okey. Okey. Cakap cantik. Video ini memberi pengajaran bahawa dalam situasi tegang, mengawal emosi lebih penting daripada membuktikan siapa betul atau salah. Kadang-kadang, merendahkan ego mampu menyelesaikan perkara dengan lebih baik.